Pokok Peter dengan pensel. Peter dengan pensel? Ah, Benson? Ya kot. Oh, Benson. Peter nak yang sejuk ke nak yang biasa? Abah suka yang sejuk. Nak yang sejuk. Peter sejuk. Benson merah dua ni RM7-8 dik. Nah. RM10. Baki RM2 lagi ambil cakadis Boleh lah. Boleh. Cakadis. Ding dang boleh? Boleh. Boleh. Adik jangan isap pula okok. Tak percaya kat adik ke? Adik tak isap lah. Orang tua zaman sekarang. Dia tak nak anak dia isap okok. Tapi dia ajar anak dia beli okok. Akhir zaman. Tak banyak lah ni. Ya bang, cari apa bang? Okok satu bang. Okok satu, nak okok apa bang? Gudang garam satu bang. Oh, gudang garam. Gudang garam ada dua bang. Nak Suria ke nak Nusantara? Suria lah bang. Suria. Cepat sikit bang. Sekejap. Cepat sikit bang. Sabarlah bang. Bukan satu ni bang. Satu carton bang. Oh, main besar nak satu carton. Cepat sikit bang. Mesti kacik ni. Sabarlah bang. Kejap. Carton apa ni bang? Saya Cik Mat daripada Balai Berdekatan. Balai pula? Ya. Betul lah, tangkap dia. Saya dah tangkap dia dah. Ni siapa ni? Saya 442. Kau datang pau okok dengan aku, kau 442 je. Saya dah lama awak perhati. Saya perhati awak. Saya dah lama perhatikan awak. Okay. Awak pandai saya. Saya dah lama menyiasat awak ni menjual okok seluduk. Aduh, ni tak lain tak bukan. Macam ni lah Melayu. Sikit-sikit report. Biasalah meniaga. Dah buat salah kata Melayu report. Kalau dah buat salah mengaku je lah. Apa salah saya tuan? Salah apa ni? Jual rokok seluduk ni. Tak salah kau kata? Alah, okok seluduk sikit je, anggota pun beli. Kalau salah, anggota tak beli. Tak ada anggota beli, memang saya tak jual lah. Okey, itu kita cerita balai. Takkan tak boleh. Tak boleh wakil ke tuan? Tangkap.